kita in 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hello, sepintar fam. Bonjour. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Ni hao. Saya Ali. Saya Aisyah K. Saya Aish. Saya Zul. Saya Ain. Saya Zakwan. Saya Ali. Saya Haiteng. Dan saya Razif. Selamat datang ke Radio Spita. Bersama-sama anda hari ini kami bawakan Rezinas Suara Ramadan. Ramadan lebih berarti ceria bersama kami. #Ramadan terbaikku. Dibawakan khas oleh Rezinas Family. Segmen 1, Rezinas Round Table Happy Family Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Razik dan Aish Zakwan serta cakap Tetamu-tetamu yang diundang. Tak payah buat tangan. Bagi nama. okay, saya Izzain Irfan. Dan saya Toha Syah. Famous dua-dua ni tapi tak kenal. Siapa kenal kita orang. Hijau kemarin. Okay. Tajuk je. Tajuk kita adalah apa? Reflect Ramadan. Reflect Ramadan. So maksudnya apa yang ada dekat kita orang reflect dengan reflect waktu Ramadan ni. Contohnya macam apa, mandi banyak reflect waktu Ramadan macam tu. Okay. Asal mandi banyak. Okay, untuk Taha. Okay, lagi Zul. Dia lelaki reflect buat masa ni muncul aku rasa. Okay, so bagi kau kan, apa green flag waktu Ramadan? Imam terus surah. Green flag lah. Bagi saya green flag ni macam saya kat sini. Banyak gaji tu apa tu. Kalau Azan tak tidur. Serius. Dah macam tidur, banyak amal ibadah. Dekat Kali. 10 bulan terakhir. Kau bagi saya kau tidur ke tak tasbih? Kau tak tasbih pun tu. Air tu, diam. Lepas tu, saya banyak terawih kat rumah, bukan tak tinggal lah. Saya imam. Jadi, saya solat 20 rakaat. Baca Quran tak tinggal. Saya jadi tak tidur lah. Selama tak tidur. Ni segmen dia tahu. Dia dekat dunia dia berdiri sendiri. Tak So tahu. kesimpulan dia, green flag dia yang banyak gaji. Tapi yang cakap tu reflect banyak nipu. Baik. Kesan lah. Tahu. Amin lah. Okay, untuk Taha, reflect Ramadan. Tuhan ada berubah sekarang. 180 darjah. Sikit lagi nak 380 darjah. Okay. Bagi saya lagi yang reflect di Ramadan ni. Tak tahu lah. Maksudnya reflect ni dia adalah satu objektif lah. Betul tak? Ini objektif. Teruskan yang dia tak anggap benda tu reflect. Dia anggap benda tu macam tak payah gitu. Jadi bagi saya lagi-lagi reflect pada bulan Ramadan. Tak puasa lah. Tak puasa macam tu satu. Yang usia tu salah. Bantang tak semua. Orang terawih dia boleh. Lagi satu, kalau anda nampak lelaki yang solat soft belakang jangan. Itu pun reflect lah. Itu reflect lah. Tak jadi suami tu lah. Betul macam saya. Pernah nampak saya duduk soft belakang? Tak pernah. Suami minta ni. Dia benteng tertengah. Saya duduk soft center. Tapi kalau kat sekolah ni lain. Biasanya kalau kita solat kat luar, soft depan sekali tu banyak kipas kan. Sekolah ni menguji iman kita. Depan sekali tu memang tak ada kipas. Memang dia bagi kita panas. Ni saya duduk lebih. Ada dunia tak apa Aish. Sejuk lagi lah insyaAllah. Iman kena kuat. Dia boleh kena lah. Dia tak boleh depan panas lagi. Okay lah. Duduk tengah, aku duduk tengah. Tengah tu neutral. Tapi pun berpeluh lah. Duduk belakang, tak tahu kan. Duduk belakang saja. Meeting keluar kan. Fikir satu soft di depan bunga pun. Ingat imam lain kan. Imam lain nak jadi imam lain. Apa benda tu? Lepas tu bagi salam. Dengan ada tidur tu lah. Dia dah sebab makin merepek. Bagi merepek tu. Tak apa, hari ni hari genap 24. Hari genap. So lepas hari genap, mungkin banyak daripada kita orang tak boleh belah. Kau malam ni kau solat malam tak? Maksudnya esok pagi kau tidur ke? Solat tahajud ke? Solat apa? Saya je. Tahajud dengan hajat. Kau solat tak pagi esok? Tahu buat tasbih apa saya buat. Susah sebab kita dah for ni kadang perang kita macam pelik kan. Duduk kat luar kadang lepak tak solat. Siapa yang tak faham? Tapi ada yang solat tu kadang baru tidur. Pada stasiun. Tak nampak solat tu. Siapa yang tak faham reflect lah ni. Okay. Jadi
Aku stop lagi better daripada Zul lah. Ya. Tak. Dah tak ada pakai-pakai. Kita semua green flag. Sama-sama dia. Okay. Okay, jadi sebagai masa dah suntuk, kami tutup dulu. See you and see you. See you. Dah. Bye. Segmen 2, Ravenous Words for the Heart. Hai, Assalamualaikum. Hari ni bersama dengan kami. Hari kita nak buat apa kata macam girls talk lah sebenarnya. Girls talk. Pasal red flag and green flag dalam bulan Ramadan. Okay. So macam bagi korang lah, apa tu red flag and green flag dalam bulan Ramadan? Macam mana? Ain nak Ain lagi. Okay. Tak lah, bagi Ain red flag ni macam kalau kan kita ada perempuan yang macam tak mampu nak berpuasa kan. Lepas tu tiba-tiba macam adalah side yang belah sana macam cakap korang boleh puasa pun. Macam faham tak? Jadi benda tu bagi Ain, benda tu red flag lah. Macam tak faham. Kau tak faham. Kita lah faham. Dia sepatutnya memahami station tu. Sebab kita pun tak nak berada di station tempat tu. Kita pun nak puasa kan. Especially 10 malam terakhir ni. Super sedih. Sedih. Tapi benda tu red flag lah. Faham. Lepas tu Kalau green flag tu, kalau jadi ipam tu, green flag tu. In fact kalau you jadi imam baca sedap macam Green flag. In fact kita kita tak maybe basically red flag kan the whole tengok macam apa yang dipatut buat waktu Ramadan, apa yang tak patut waktu Ramadan. Macam tu lah. Kadang-kadang kan kita Ramadan kita tak sedap pun like syaitan tu dah kena ikat. Dia macam Tapi syaitan kecil ada lagi. oh ya ke? contoh Syaitan macam ada depan mata. kalau maybe kalau macam syaitan besar tu macam tu kau belakang. Tapi kalau syaitan kecil ni macam kalau let's say macam kita still ada mumpai betul. betul. Dia dilatih kan di sini. Syaitan kecil pun tak hilang, mana pun tak lagi syaitan besar. Astagfirullah. Masalahnya reflect dalam diri sendiri kena sedar. Mana kan Ramadan kan dah nak sampai ke akhirnya. Korang punya azam yang waktu awal-awal dulu ada yang dah tercapai. Wow. Adalah sikit lah. Contoh azam nak berapa banyakkan lagi ibadah tu ada lah. Satu. Kan tu tak macam nak apa kurangkan berat badan. Dapat lah. Dapat lah. Tapi Waktu buka puasa naik balik. betul lah tu. Oh dia lah ni, kita kan baru tukar like perempuan buka puasa kat masjid right. Nanti buka DM. Itu menyebabkan aku naik berat. Apa buat ayah tak semua dia? Ya Allah. Makan infak tu kalau boleh. Aku makan tak payah makan dah. Buat You weh, nampak lah. Tapi sebab kita lah you best sebab kan dah solat. Lepas tu pergi makan so boleh lepak that's right lah. DM tu kita yang punya. Apa yang kena dekat tempat tu kan. Tapi sumpah makan infak tu kenyang gila. Semalam kan waktu BDM tu kena hadis tu. Nasi tu kenyang. Tak alah, saya macam before ni time kita buka puasa kat DM kan habis tu datang masjid lapar nak makan. Tak tahu lah kalau dia macam dia saja. So macam bila dia sini banyak makan ni macam kenyang. Makan infak semalam dah berlambut kan. Berhenti lah ni makan pulang pembaca tu. Jadi itu sahaja untuk kita punya word for the heart, red flag and green flag. Jadi pastikan kita semua sentiasa orang kata tingkatkan diri kita jadi lebih baik sebelum Ramadan berakhir. Jauhi red flag, dekati green flag. Bye guys. Bapak jumpa. Segmen 3, Ravenous Safe Space, your trusted Kerhat listener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Razik Azhar dan Saya Ais Tanakuan. Jadi hari ini episod ke-15 Ramadan yang ke-26, di mana merupakan episod terakhir. episod terakhir bersama kami untuk Ramadan, sepanjang Ramadan.
Sedikit sedih. Sebab lepas ni korang dah tak dapat dah tengok muka dua jejaka ni lagi. Sedih. Tapi Khamis malam tu ada lagi satu episod last Ambang Raya. Tapi tu bukan Ramadan lah. Ni last job Ramadan. Ni last job Ramadan kita orang. Last job saya dengan Haji. Korang mesti confused sekarang segmen apa kan. Macam meratapi ke apa benda kan. Sekarang kita di segmen slot terima kasih. Ya je. Curhat lah. Curhat kita orang. Kita Tidak curhat sangat. Kita orang penghargaan. Penghargaan. So saya di sini ingin mengucapkan Kuat sikit. Jangan. ribuan terima kasih kepada semua sekitarnya kerana sudi mendengar, walaupun tak dengar sangat dengan selama tu. Betul. Sebab speaker dia segabut kan. Tapi tahu aku kalau lepas main futsal balik nanti ada budak-budak cakap pergi sarapang gitu. Lepas tu apa macam mana dia macam suara aku cakap sebab suara aku besar sistem sikit kan. Suara kecak kan. Macam suara aku lah. Suara aku menggabut ke kepala. Okay. Lepas tu dan apa? Berterima kasih. Dah kena berterima kasih. Terima kasih dah. Minta maaf sebab atas segala kesalahan. Macam salah tadi lah. Dimension nama Dimension nama ke apa. Maksudnya apa? terkutuk ke terlebih-lebih ke. Lebih sebab nak raya kan. Kita orang sesali pun buat kita orang kesali. Dan kami mewakili ke AJK semua AJK lah. sebab ni last solat. Maafkan silakan korang. Maafkan mungkin perempuan ada terbuat silap korang yang salah kata kan. Jadi kita orang sebagai lelaki kita orang wakil dengan perempuan kita minta maaf kan je. Segala malu perempuan kita orang pun ada. Dan malu kita orang pun kita orang ada sendiri. Dengar pasal kita macam selu. Dengar tu. Dengar selu. Ya kan. Tak dengar. Macam ni dengar, tak apa lah last episode dah. Yang rakam macam nak nangis. Itu lah. Yang rakam pun macam sedih walaupun yang rakam macam biasa. Pilih lah. Korang tak tahu sampai rakam. Kita orang. Bukan nak nangis, muka dia annoy dengan kita je. Ya. Aku nak nangis ni nama dia. Dia orang nak nangis tu. Tapi dia buat muka macam muka nyampang dengan kita pula, tak apa lah. Lepas ni kita tak masuk lagi ni. Tadi dia tak ada habis barak. Dia dah muka kita orang nampak gitu. Nanti ada last Khamis. Khamis malam. InsyaAllah kita orang berbusana Melayu. Berpesal baju Melayu dan baju kurung. Betul. Dan buat kali kedua ni kita orang semua bersama-sama. Untuk episode Amal Ramadan. Apa? Betul lagi Bukan mana? Amal Raya. Apa raya? Jadi Kamu tahu korang semua dah tak sabar nak balik kan. Semua dah tak sabar nak balik. Dah tak dah kisah dah. lupa dah tergoda semua dah. Kau istilah mati Bab tak ada sampai macam tu. Okay. Tapi sebab bagi 4 hari yang nak sekolah, Jumaat itu kita ada program 3 hari. Jumaat aku balik 12 So aku yakin semua orang punya mood belajar tu dah berkurang. Daripada semangat dah kurang sikit sebab dah balik kampung. Oh tak, aku je muka rekod macam tak mati ke tadi. Faham je. Okay. Jadi pesanan terakhir buat kami sabarnya kat sini. Sabar lah. Last episode kan. Okay. Jadi sebagai episode terakhir pesanan kami, jadikan Ramadan ni sebagai pengajaran. Anda sendiri kata Ramadan ni mungkin ubah Anda sikit tapi tu setuju lah. Ramadan tahun ni aku lagi banyak beramal ibadah. Walaupun tak banyak pun sebenarnya, tapi more better daripada tahun lepas. Bulan biasa Tahun lepas mungkin budak-budak lagi belum pandai fikir. Sekarang makin sikit. InsyaAllah tahun depan kalau ada kesempatan kita umur panjang dapat jumpa lagi dengan Ramadan, kita buat lagi yang lebih baik. Azam aku Ramadan tahun lepas aku nak tarawih full. Alamak, kau ada konten terawih ke? Kalau balik aku tertidur tu, aku tak tahu tidur tu dekat sangat lah, asyik tidur. Tak, kalau anak rasa tinggal tu anak terawih sendiri lah. Aku tidur, sorry lah. Tak dapat jadi terbaik lah sebab ada tinggal tarawih. Jadi untuk sementara selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Awal lagi lah sih. Awal lagi tapi kita ucapkan boleh lah, selamat lagi. Minta maaf semua. dan selamat tinggal bulan Ramadan. Sampai tinggal. Mungkin lepas ni dah tak ada lagi lah kita orang. Semoga kita sampai bulan Ramadan
pada tahun hadapan. Tapi siapa rindu dia? Boleh. InsyaAllah mungkin tahun depan tahun hadapan. So 4 tahun ni Allah. Tahun depan kita orang dah SPM lah. Kita orang kena fokus sebab banyak lagi yang kena perbaiki kan. Okay. Dah habis dah lama sangat dah. Aku tak payah dengar pun menyampah. Dah dengar benda pula apa. Jadi Itu sahaja. daripada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ciao. Okay guys, Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Teruskan mendengar Radio Spita yang dibawakan oleh Respidas Suara.